Ha. Dia semayang tu masa rokok dan sujud tu kalau tukar tasbih macam mana? Kita patut rokok subhana rabbiyal azim, sujud subhana rabbiyal a'la, tertukar. Kita rokok subhana rabbiyal a'la, sujud subhana rabbiyal azim, sah. Dah dapat pada tasbih, dapat. Dah sengaja makruh. Kerana mukhalifus sunnah. Tersalah, tak ada masalah. Okey? Ini bukan sengaja. Kerana Nabi baca ketika rokok subhana rabbiyal azim, masa sujud subhana rabbiyal a'la, kita sengaja tukar. Perbuatan sengaja tukar yang tidak membatalkan solat, makruh hukumnya. Okey? Ya. Agaknya nak ikut imam, dia makmum tak masuk lagi sah, tapi dia mari takbir Allah. Siapa takbir? Imam kat takbir. Makmum tak masuk sah lagi? Makmum lari, dia masuk sah. Makmum berlari? Makmum tak masuk sah lagi. Jadi imam mari masuk Allah. Makmum baru nak bangun ramai-ramai. Atau imam takbir dulu, hukumnya sah. Tapi sunat imam berpaling ke belakang melihat makmum penuhkan sah dulu. Bukan haram. Imam paling dah penuhkan sah, betulkan sah. Sunat perhatikan dulu baru takbir. Tapi lagi takbir dulu, Allahu Akbar. Faham? Makmum baru nak bangun ramai-ramai. Dah, makmum pakat keluar ramai-ramai, tinggal semayang seorang. Faham lagi nyanyi kau ke dia. Jadi sah, yang tidak sah makmum takbir dulu daripada imam. Itu baru tidak sah.